Okay geng, hari ni saya nak pergi mancing dengan kawan saya. Itu kawan saya di sana. Korang boleh tengok sendiri. So hari ni kita menggunakan umpan. Sekejap. Kita gunakan umpan ni. Kita tengok udang. Kita orang beli RM5. Abang tu kata RM6 sekali sauk satu pinggan. Tapi kita ambil RM5 sebab kita orang tak cukup RM1. Abang tu bagi je. So rezeki orang kata. So hari ni setup saya. Setup saya Shimano FX. FX apa tu? 4000B ni FB. 4000 FB. Tali apa aku lupa tu. Sendiri beli sendiri lupa. So dipadankan dengan rod Robi. Tengok sendiri. Mana spek dia? Ni spek dia. Nampak tak? Nampak tak geng? Okey, itu spek dia. Okey. Terus sekarang saya nak set up umpan. Good luck to me. Ya. Jangan jatuh. Bruh. Cangkuk biasa je kan je? Cangkuk biasa je kan? So guys, kita akan start. Aku harap bapak aku tengok video ni tu. Tali ni pun. Aku rasa nanti aku kena aku lah. Saya rasa tadi aku cakap video aku ke saya? Tadi aku cakap kat video aku ke saya? Kau ingat tak? Tak ingat tu. Aku harap bapak aku tengok video. Tak ada. Okay. Bismillah, tak kumpau. Aku dah lupa macam nak baling tu. So kalau korang nak tahu, Muhammad ni dah lama nak pergi mancing. Tapi tadi dia keluarkan ayat. Dia dah nak sambung intern. Nanti tak dapat nak mancing lagi. So saya layankan saja. Demi kawan. Jaga kawan anda. Kita tak ikan ni. Bau start. Sekarang lah. Aku rasa dia tu dalam ni. Tinggal kenangan. So korang, aku tak perasan. Tengok macam ni. Kita cuba lagi. Let's go. Pernah ada rasa cinta antara kita. Relax. InsyaAllah ada rezeki. Kot. So basically memancing ni merupakan hobi kawan saya yang tercinta. Lah sangat cute. Aku tak nak cakap apa tu. Aku tak nak video macam ni. So dekat sana pun ada orang mancing kak. Kalau orang tengok sana. Tak nampak kot. So macam tu lah. Gang cuba duk. Kita dapat ikan. Dapat ikan ada konten. Tak ada ikan tak ada konten. Tapi kita akan cuba yang terbaik. Macam dengan tarik. Sekejap. Korang jangan judge Ni kita orang dah terbiasa casting. So macam cara kita orang Hayun tu pun macam casting. Kita nak try main laut sebab kita orang dah penat casting. Bruh. So kalau korang ada pot casting yang best kat Terengganu ni, belah Kuala Terengganu, cuba komen. Atau jadi spot baru kita orang. Tak tarik pun. Ni mesti ikan dah makan ni. Kau relax. Lagi. Baik. What the hell? Aku sejatuh. Kita ada pengalaman umpan jatuh dalam. Saya tak buat video. Saya passion aku video. So aku rasa terjaga dari mimpi. Bau-bau macam kita akan kumpau. Tapi tak apa. Mungkin sebab dah lama tak mancing. Kau nak aku? Tak. Tak apa, kalau ada ikan kang, aku shoot. Kalau tak ada, maksudnya video dah habis. Assalamualaikum.